Kuantan merupakan destinasi ketiga di mana sesi uji bakat Raja Lawak telah diadakan. Saya masuk Raja Lawak ni sebab saya nak bagi korang gelak lah. Kamilah juara Raja Lawak musim keempat. Kami akan jadi Raja Lawak musim keempat. Mari bersama Bang Boy tengok Raja Lawak. Seperti tahun-tahun lepas, memang ramai yang datang mencuba nasib. Persoalannya, Lawak ke? Sampai. Betul uji bakat betul. Gila. Belakang. Baca. Juri Raja Lawak. Baden. Dah. Asal kau landing sini? Aku tak tahu kau yang ajak aku tak ajak kau pun. Jumpa Kuantan. Kuantan. Jumpa Kuantan. Dia bang kerja. Kerja. Ayuh, anak macam hypermarket lah. Anak kamu macam hypermarket lah. Ayuh, anak-anak dia ni lah dah lah menjerit kuat-kuat tahap dewa. Ya. Ni pula nakal pula macam anak singa. Mak dia pun macam sama lah ni macam mak singa ni. Hei, jangan nak gosip tak laku macam Okey, untuk anugerah 2009 pelakon wanita terbaik silakan. Tolonglah. Jangan kata aku. Jangan. Aku tu jangan. Sabar ya Ali untuk filem Jangan. Bulan haji bila tiba lagi. Aduh, apa salah? Janganlah kau sisi aku macam ni. Walaupun aku ni ibu tiri kau tak boleh buat macam ni. Habis tak ada lagu lain? Yelah, dekat bulan haji aku nyanyilah. Syasha untuk filem Haji. yang menariknya di Kuantan ialah ramai di antara peserta-peserta yang mungkin datang tapi tersilap uji bakat. Mana taknya, kami mencari pelawak, bukan pengacara rancangan TV. Sana, apa khabar? Okey, anda bersama saya dalam rancangan Popcorn. Okey, nama saya Haziq. Saya pengacara anda untuk hari ini. Saya akan menghiburkan anda pada hari ini. Anda bersama saya dalam rancangan Lu Kena Babe. Kita bersama dalam rancangan Serga. Ini dia artis jemputan kita, Emisus. Dan bersama dengan saya, macam-macam. Assalamualaikum. Ini segmen kita pada petang ni disambung ya. Kita akan bicarakan dengan segmen motivasi ya, motivasi. Anda masih bersama saya dalam rancangan Lu Tak Payahlah Fikir Sendiri. Masa aku tengah lepak kat bus stand, kan, datanglah seorang maknya ni kan. Lepas tu, dia pun bawalah keluar telefon dia. Keluar, dia tekan. Nek, hello nya, kau kat mana? Kat rumah? Oh, okey, aku tunggu kat bus stand ya. Malam, aku beli tiket bas. Tiket bas? Aku bangun lambat, bas tinggal aku. Bas tinggal kau. Hari ni aku sakit hati punya pasal. Aku beli tiket bas, aku tinggal bas. Woi, mu tinggal bas? Aku tinggal bas. Halo. Halo. Ya. Baby ya? Ya. Ya. Boleh jumpa baby ya malam ni? Boleh. Hei, korang buat apa tu? Lepas skrip. kau tunggeng aja. Hendak ku kabar engkau merenjuk. Eden dah pone, topong dah patah. Apa nak jadi denoi, suruh boilah. Anak saya, ku kerja. Okey, suspek. Suspek macam mana bilang kita tangkap. Okey, terima kasih. Siapa cakap macam tu? Siapa cakap macam tu? で、4番目はやっぱりちょっと
Setanopos. Alright, dalam episod seterusnya, kami akan memaparkan sesi-sesi uji bakat yang telah diadakan di Shah Alam dan juga di Sabah. Akhirnya impian kita untuk tinggal di dalam rimba menjadi nyata kerana kita dah sesat tak jumpa jalan keluar. Kami juga akan menayangkan saringan kedua dalam studio Astro. Saya tak yakin orang bertubuh besar boleh buat kelakar depan orang ramai. Siapakah yang akan dipilih untuk ke gelanggang Raja Lawak? Kita tunggu dan lihat. Mau dapat apa? Mau bikin apa? Ajaran sesat, ajaran tahyul. Bahlul. Buah nangka, buah papaya. Itu persembahan Boria. Masak nasi, nasinya mentah. Ni, abang ni macam nak muntah tau. Negeri Johor terkenal dengan gambus. Sila berambus. Abangku. Ya. Ya. Anak ikan berenang-renang. Berenang-renang hingga ke petang. Senang-senang datanglah ke rumah. Boleh berenang dengan aku. Oh, tu dia. Program hijau. Nanti tu ya. Kabar. Dan sebelum saya berundur, saya pun ada pantun sedikit. Jangan takut, jangan gerun. Ini sebuah terbitan homegrown. Terima kasih. Bye-bye.